Ni Mali Jai. Sorry semalam ML. Tapi Wahida okey lah. Wahida dah memahami sikit ML. Okey. Wahida dah pandai dah sikit. Okey. Maksudnya Wahida berlatih lagi. Sama lah macam Asyam dengan Khaira dengan si Andrea dulu. Beban je 3 orang tu. Ini Kak Zida sama je. Tapi diorang berlatih. Diorang praktis hari-hari. Dah pro Dulu kalau aku lawan dengan Masyam, dengan Khaira, dengan Andrea, dengan Kak Zida, 4 orang lawan aku seorang, aku boleh menang. Sekarang dah susah. Sekarang dah susah. Sebab diorang dah pandai main. Good. Maksudnya dah ada pembaharuan dah. Maksudnya dah ada perubahan diorang. Dah ada penambahbaikan. Kalau tak dulu, ya Allah senangnya. Aku rasa aku pakai Rafaela pun dah boleh kalahkan diorang. Sekarang Wahida dah okey dah. Bila team fight dia ikut. Dia backup aku. Bagus. Kalau tak dulu team fight, dia dekat ujung, aku kat ujung. Aku tak tahu kenapa. Dia macam tu. Tapi sekarang dah okey. Korang praktis je. Praktis lagi. Dah lama tak nampak Cleo. Sekarang Cleo mana? Dah lama tak nampak Cleo. Sekarang Cleo mana? Ada dia kat dalam bilik kucing tu. Sihat walafiat insyaAllah. Esok nak kita nak mandikan dia. Tapi dia masih tak boleh tengok map. Dia mungkin dia tak belajar lagi. Wahida, bila Wahida main Mobile Legend, dekat tepi tu ada peta kan. Wahida kena sentiasa tengok peta tu. Yang biru tu tim kita, yang merah tim yang jahat. Okay, so kan Wahida tengah main-main lawan-lawan kan. Wahida kan kena pukul-pukul minion tu kan. Wahida kena jaga turret. Turret tu apa Wahida? Yang tower tu, yang macam bangunan yang keluar kuasa dz tu kan. Kita kena jaga tower kita Wahida. Tower kita ada 3. Dekat atas, dekat tengah dengan kat bawah. Kan dia macam ni Wahida kan. Macam tu kan. Wahida sentiasa kena jaga. Bila Wahida pakai Dairot yang Wahida pakai tu, Wahida sepatutnya berada di EXP lane. Maksudnya di jalan EXP. Dekat peta tu Wahida boleh nampak dia ada S, dia ada tengah dengan E. Wahida kena pergi dekat E. Bila Wahida pakai fighter, Wahida kena pergi dekat jalan yang ada huruf E. Dekat situlah jalan Wahida. Okay, so bila Wahida pergi kat situ, lepas Wahida clear mini apa semua, Wahida boleh tolong kawan yang dekat tengah, boleh tolong kawan yang dekat atas, macam tu. Okay, Wahida boleh kesana dan kesini. Kadang-kadang bila kawan tu, Wahida tengok dekat peta kan, bila dia orang macam lawan dengan biru dengan merah, Wahida cepat-cepat pergi tengok. Wahida cepat-cepat pergi tolong kawan. Waktu tu kawan sangat memerlukan bantuan daripada Wahida. Bila kawan Wahida tekan request backup, mungkin Wahida tak faham bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu dia nak cakap macam ni Wahida, Tolong aku gila, tolong datang sini gila, tolong. Ada macam tu. Maksudnya kawan kita tu nak kita tolong dia. So kita kena datang. Lepas tu tiba-tiba Wahida dengar retreat. Macam tu. Retreat warna merah tu, itu maksud dia kata kau undur, jangan pergi. Cabut lari. Macam tu. Satu lagi bila Wahida dengar dia cakap launch attack. Maksudnya serang. Bukan Wahida pergi lari. Launch attack. Waktu tu terus serang. Wahida terus masuk. Gunakan segala skill yang Wahida ada waktu tu, walaupun Wahida ada sistem. Tapi kalau kita tengok peta, nanti matilah tak perasan orang. Sebab tu Wahida, Allah memberikan kita 2 mata. Bila kita main Mobile Legend tu Wahida, mata kita sekejap ke sini dan sekejap ke tengah. Faham tak? Kita macam curi-curi pandang. Bila kita curi-curi pandang, insya-Allah Wahida biiznillah, okay, kita akan jadi pro player dan buka dark system macam Wahida. Kita macam tengok sikit. Sebab lah kita kan main dekat handphone Wahida kan, kita tengok sikit-sikit macam tu. Sebab tu bila kita main game tu, kita kena multitasking. Bila kita nak jadi pro player Wahida, kita nak jadi orang yang tidak beban-beban kan, kita kena belajar benda tu, kena tengok map. Itu cakap tengok map Wahida, tengok map. Macam tu. So Wahida tengok map. Macam tu. So bila Wahida dah pandai tengok map, Wahida terus pandai main. Okay? Faham Wahida? Tak apa, Wahida berlatih je lagi, InsyaAllah boleh. Semalam tu okey dah. Sebab tu ada orang cakap macam kau ni tak pandai tengok map. Tapi dulu kita asyik duduk dalam
tu je kan, rumput je kan. Itulah. Kau asyik seram buff tu je. Jangan macam tu Wahida. Itu membebankan. Okay. Macam dulu kan, paling senang nak lawan Khaira, Kak Zida. Kak Zida sampai sekarang penakut. Dia pakai Hanabi, tapi sampai sekarang takut. Sebab tu aku suka tagih Kak Zida. Dia sampai sekarang dia takut. Dia pakai maksud, dia pakai Hanabi tu tau, tapi dia takut. Dia macam teragak-agak nak serang, teragak-agak nak serang kan. Sebab tu aku suka serang dia. Aku paling takut sebenarnya kalau lawan dengan Masyam lah, dia guna cici. Dulu dia takut, dulu dia penakut, tapi sekarang dia tak takut. Dia tu terjah. Macam tu. Kesian Kak Zida geram tu semalam. Padahal Hanabi Kak Zida kuat betul. Senang sangat. Sebab kita tahu enemy tu takut ataupun tak. Dia macam tak agak-agak nak masuk ataupun kita tahu. Orang yang lawan ni tahu. Jadi bila tak agak-agak, kita lagi lah boleh ke depan. Dan macam tu lagi kita boleh serang dia. So bila korang tak agak-agak, bagus. Macam Masyam. Konon-konon nak ke depan, tiba dia undur, tiba dia ke depan balik. Macam tu aku terkena dengan dia. So setiap kali macam tu, kita kena acah-acah nak serang, lepas tu kita terus serang. Ngamal je takut sebab fobia kena geprek dengan Selena. Kau aku mana aku akan cari Kak Zida dulu. Ada macam Khaira macam dah pro sikit kan. Lepas tu kalau si Masyam kan, aku geram betul Masyam ni. Kau tahu tak, aku ke sana dia ada, aku ke sini dia ada, aku ke sana dia ada, aku ke sini dia. Aku memang lemas betul lah. Kalau aku pakai mesh memang aku kena lari lah kan. Kalau aku pakai mask memang aku geprek je dia. Tak boleh gimana si Masyam tu. Lepas tu last kan, aku menang. Kena kesian macam lemah sangat dia orang. Macam cubalah kuat sikit, cubalah bagi macam saingan sikit. Faham tak? Macam bosan bila main dengan dia orang macam lemah sangat. Dia macam, faham tak? Khaira lemah, Cici lemah, si Masyam tu pun lemah, Andrea tu pun lemah, si Kak Zida lagi lah. Bagi Chan je tu alasan lah Khaira. Korang ni memang tak kerti main. Fatin, Hayu Bazar. Mana pula Hayu Bazar? Mana pula hero nama Hayu Bazar dekat dalam Mobile Legend? Tu pun mati banyak kali dengan Cici. Alah, itu saja je Masyam. Kau tahu tak, kadang-kadang kan, ini memang jujur aku cakap, kadang-kadang tu saja je bagi kill. Sebab nanti kadang bosan lah, lepas tu surrender lah. Sikit-sikit surrender. Waalaikumsalam Fatin. Sikit-sikit surrender. Aku let lah. Main Mobile Legends memang macam tu. Sikit-sikit surrender. Kau lah pause. Kau orang pause waktu aku main tu tak apa pula. Lepas tu kan, nanti kan bila aku banyak kill kan, dah lah malas lah main, merajuk lah, malas lah main. Dah macam mana? Kalau aku kill banyak sikit kan, dah tak nak main. Kill banyak sikit, cubalah. Upkori lah banyak bagi challenge sikit. Boleh, Upkori memang pro lah. Kadang-kadang aku sian kat Upkori. Kadang-kadang kan aku kesian gila dengan Upkori. Upkori kadang-kadang bawa lah si Khaira, Kak Zida, Andrea, Masyam ni kan, pergilah bertarung sama-sama. Kalau aku tak sanggup nak bawa. Aku tak sanggup nak bawa. Upkori, kesabaran Upkori sangat tinggi. Kesabaran Upkori sangat tinggi. Aku sangat puji. Dia sanggup bawa yang belakang-belakang ni pergi main rank.